Aku macam kupus. Oh ya Allah Akbar. Ini macam orang masjid. Bang, kat sini ada buat pelupusan Quran ke? Ada. Kita buat sekilo RM10. Wish. Okay, kita timbang dulu Okay. Wish masuk aku ni. RM10 aku dapat. Okay bang, ni dalam 2.10 kilo. Berapa tu kalau kira-kira tu? Wish. RM21. Ada saya dapat RM21 ni daripada masjid ni. Siapa cakap dapat duit? Kan saya bagi Quran tu kat abang. Ni Messi. Oh, ni Messi ingat kalau timbang dapat bayaran ni kan? Betul. Sebenarnya bukan. Ya ke? Mandai. Okey bang, sebenarnya tengok ni, siapa yang nak lupuskan Quran, Oh ya ke? kita buat bayaran perkhidmatan RM10 sekilo. Pembayaran ni adalah untuk prosedur yang dibuat untuk melupuskan Al-Quran ni. Dia bukan main bakar, main buang je. Jadi dia lepas kena bakar, lepas tu dia ada prosedur lain lah, dia kena bawa kat laut semua tu. Jadi semua tu memerlukan kos lah. Sebab tu kita kenakan bayaran RM10 untuk setiap 1 kg. Semua ni untuk masjid je lah. Macam tu. InsyaAllah lah. Adakah anda mempunyai Al-Quran lama dan kitab lama di rumah? Jom kita lupuskan di Masjid Al-Hasanah. Bandar Baru Bangi, 1 kg RM10. Bukan dapat duit. Cantik.